Kamu kena habiskan semua kerja rumah ni semasa cuti sekolah. Banyaknya. Cikgu, saya nak buat bantahan. Janganlah, bawa bertenang. Kita bincang elok-elok. Cuti sekolah kan masa untuk relax dan berseronok. Bukannya buat kerja rumah. Tak ada makna lah cuti sekolah kalau macam tu. Saya setuju. Yo. Betul juga cakap kamu tu. Apa kata kita cancel je lah. Lega rasanya. Cikgu Noodle memang sangat baik hati. Maksud cikgu kita cancel je lah cuti sekolah. Ish, mana boleh macam tu. Kejamnya Cikgu Noodle. Bantah kerja rumah cuti sekolah. Bantah kerja rumah cuti sekolah. Bantah kerja rumah cuti sekolah. Kalau korang semua tak nak, cikgu cancel je lah kerja rumah ni. Cikgu berasa malas lah nak tanda jawapan mengarut kamu. Hurra! 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 Saya tak setuju. Saya bantah cikgu. Cuti sekolah kenalah buat kerja rumah. Barulah tercapai maksudnya. Apalah arti cuti sekolah tanpa kerja rumah? Mana boleh cancel cikgu. Saya nak buat kerja rumah banyak-banyak. Bagilah kami. Kita akan mati kat sini ke? Kau cakap reti bawa kapal. Habis jahanam kapal aku. Tengok, ada helikopter. Wah, betul lah. Inilah masanya untuk aku buktikan yang aku ni boleh diharap. Cepat buat isyarat kecemasan. Hoi, apakah lukis ni setan? Jangan nak buat benda mengarut lagi, faham? Biar aku je yang buat. Kalau harapkan dia memang kat sinilah kubur aku. Siap juga akhirnya. Tengok, ada sesuatu kat bawah. Pengetua penting kosong tak boleh pakai. Ya. Kali ni kita guna cara lain pula minta bantuan. Harap-harap berjaya. Pergi cari bantuan. Padunya balingan kau Noodle. Jelas betul aku tengok Froggy. Ada ramai kawan. Tak macam aku. Apa kata aku pakai topi Froggy ni? Mungkin lepas ni boleh dapat ramai kawan. Hai, boleh kita orang kawan dengan kau? Wah, menjadilah cara ni. Baru je pakai dah berhasil. Mestilah. Wah, tidak. Jangan ikut aku. Korang silap korang. Bahaya betul. Aku dah tak nak jadi Froggy. Biarlah kawan sikit asalkan tak berkawan dengan hantu. Tak boleh cabut pula topi ni. Bos, saya dah dapat budak kotak tu. Hehehe. Lepas ni bolehlah aku bayar hutang peti-petian aku. Budak kotak, call keluarga kau cepat. Suruh dia orang bawa duit tebusan untuk selamatkan kau. Aku bukan Froggy lah. Aku bukan budak katak. Apa? Kau bukan budak katak? Aku tak percaya. Apa buktinya? Bukti? Inilah buktinya. Tahulah nasib kau lepas pakai topi ni. Susah juga jadi Froggy ni. Banyak cabaran yang dia kena hadap walaupun ada ramai kawan. Lebih baik aku jadi bipop je. Macam mana aku boleh salah sangka? Tak boleh diharap. Maaf, bos. Hei Lisa, aku ada satu lawak untuk kau. Okey. Ali budak gemuk. Pada suatu hari, dia terjatuh dalam longkang lepas terpijak kulit pisang. Lucu tak? Maafkan aku.
Aku tak sengaja nak bunuh kau. Lawak ni lagi kelakar. Sakitnya. Atuk. Biar aku tolong atuk kau. Ali kurus sangat. Pada suatu hari, dia terbang akibat ditiup angin. Kelakar tak? Atuk, kau dah pergi dengan aman.